Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tahun 2026 ni bunyinya macam jauh lagi kan? Tapi pejam celik ia dah ada depan mata. Persediaan paling penting untuk kita sebagai usahawan, percayalah, ia bukan pasal strategi marketing baru, tapi apa yang ada dekat sini, dalam kepala kita. Jadi hari ni kita nak kupas perkongsian padu dari Dr. Tengku Khairi tentang macam mana nak format balik mindset kita untuk masa depan. Dah sedia? Jom! Ayat ni terus sampai ke hati kan? 2026 ni dia tak peduli pun kita dah capai target ke, masih tengah pening kepala ke, dia tetap akan sampai. Mesej dia simple je. Zon selesa tu bahaya. Masa nak berubah tu bukan esok, bukan lusa, tapi sekarang, detik ni. Okey, sekarang jom kita jujur dengan diri sendiri sekejap. Tarik nafas dan tanya soalan ni. Bisnes yang kita tengah bina ni, adakah ia bagi kita lebih banyak masa, lebih banyak ketenangan, lebih banyak hidup? Atau ia sebenarnya sedang makan hidup kita sikit demi sikit? Jawapan tu akan tentukan segalanya. Dr. Tengku Khairi ingatkan kita, penghujung tahun ni ada magic dia tersendiri. Anggaplah ia bukan sekadar masa nak tutup buku akaun, tapi ia macam satu cermin besar. Bila kita pandang cermin tu, kita nampak balik semua keputusan kita, disiplin kita, atau mungkin kurangnya disiplin kita sepanjang tahun. Okey, sebelum kita boleh bina bangunan yang baru dan kukuh untuk 2026, kita kena buat kerja-kerja pembersihan dulu. Kita kena ada berani untuk buang apa yang dah tak relevan, apa yang memberatkan. Mungkin rasa sayang, tapi inilah langkah pertama untuk dapatkan kejelasan. Ini dia perangkap paling klasik untuk usahawan. Sindrom objek berkilat. Nampak peluang sana, nak kejar. Nampak peluang sini, pun nak kejar. Last, semua tak dapat. Untuk 2026, mantranya ialah berhenti mengejar, mula memilih. Pilih satu dan fokus sampai jadi. Tahu tak, bisnes yang Instagrammable, pejabat lawa, branding nampak gempak, tapi kat dalam cash flow nazak. Nah, dah sampai masanya kita lupakan bisnes yang nampak cantik untuk orang lain dan mula bina bisnes yang betul-betul sihat kat dalam. Bisnes yang boleh bernafas panjang. Dengar baik-baik, yang ni penting sangat. Ada pelanggan, dia bayar. Tapi harga yang kita kena bayar baik ialah ketenangan jiwa kita. Dia sedut tenaga kita, dia buat kita hilang fokus. Nak masuk 2026 dengan tenang, kena berani cakap terima kasih dan selamat tinggal pada pelanggan macam ni. Kesihatan mental kita tu aset nombor 1. Berapa ramai antara kita yang buat keputusan bisnes ikut rasa-rasa. Saya rasa macam ni, okey? Gerak hati saya kata macam tu. Tahu tak, bisnes kita ni sebenarnya sedang bercakap dengan kita, tapi dalam bahasa nombor. 2026 menuntut kita jadi celik data. Dengar apa yang nombor tu cuba sampaikan. Buat keputusan ikut fakta, bukan fantasi. Siapa kat sini ada sindrom superhero? Semua benda nak buat sendiri, dari marketing sampai ke akaun. Kita kena ingat kita bukan robot, ada hadnya. Kekuatan sebenar tu datang bila kita mula percaya dan bina pasukan, walaupun kecil. Ingat, kalau nak pergi laju, pergi seorang. Tapi kalau nak pergi jauh, kena pergi bersama. Baiklah, fasa mengemas dan membuang dah selesai. Rasa lapang sikit kan? Sekarang, jom kita masuk fasa membina. Tapak lama dah kita bersihkan, sekarang masanya untuk kita pacak tiang-tiang asas yang betul-betul kukuh untuk 2026. Simple je, ada 3 tiang utama. 1. Kemas kini mindset kita, buang cara fikir lama. 2. Rapikan sistem kerja, pastikan semuanya berjalan lancar, macam minyak. Dan 3, yang paling kritikal, kuatkan disiplin. Sebab disiplin inilah enjin yang akan gerakkan kita, terutamanya bila motivasi tengah hilang entah ke mana. Cuba tengok ni, inilah perbezaan antara usahawan yang kelam kabut dengan usahawan yang tenang. 1. Buat keputusan ikut emosi, ikut rasa, selalunya reaktif. 1 lagi, buat keputusan ikut fakta, ikut data, lebih tenang, strategik dan selalunya lebih tepat. Kita nak jadi yang mana satu? Kalau bisnes tu badan kita, keuangan tu ibarat jantungnya. So, kita kena jaga betul-betul. Maksudnya, urus cash flow tu ketat-ketat, jangan bocor. Kena faham margin untung kita yang sebenar, bukan yang short sendiri. Awas dengan perbelanjaan senyap yang sikit-sikit tapi lama-lama jadi bukit tu. Dan yang paling penting, fokus bina kepercayaan supaya pelanggan datang balik bukan sebab diskaun, tapi sebab dia percaya kita. Okey, sekarang kita nak masuk ke satu topik yang lebih mendalam. Dr. Tengku Khairi ajak kita untuk fikir balik apa sebenarnya maksud kejayaan.
ia bukan setakat pasal KPI bisnes, tapi ada satu lagi KPI yang jauh lebih penting. Cuba kita hadam betul-betul ayat ni. Rezeki tu bukan nombor dalam bank semata-mata. Rezeki yang sebenar adalah bila jualan tengah merudum, tapi hati kita tetap tenang, tetap damai. Ketenangan tu, itulah kekayaan yang tak boleh dibeli. Dan inilah cara kita selaraskan dua KPI tadi. Tengok ni, setiap matlamat bisnes kita ada check and balance dia. Kita nak cash flow stabil. Boleh, pastikan tiada hutang dengan orang yang kita aniaya. Kita nak jualan konsisten. Silakan, tapi pastikan cara kita promote tu jujur, tak ada menipu. Ia berterusan. Kita nak tim yang produktif. Tapi, adakah kita layan mereka dengan ihsan, dengan belas kasihan? Kita nak jenama yang dipercayai, tapi adakah ia dibina atas kejujuran atau kepalsuan? Dan bila kita dah capai target, yang paling penting, adakah hati kita masih tunduk bersyukur atau dah mula rasa sombong? Dan inilah dia, kesimpulan paling utamanya. Kejayaan hakiki bagi seorang usahawan tu bukanlah setakat berapa banyak cawangan kita ada atau berapa juta jualan kita. Kejayaan sebenar ialah bila bisnes yang kita bina tu bukan just survive dekat dunia, tapi ia juga selamat di hadapan pencipta kita. Jadi saya tinggalkan anda dengan soalan terakhir untuk direnungkan. Bila kita melangkah masuk ke tahun 2026 nanti, kita nak jadi usahawan yang mana? Adakah kita nak jadi usahawan yang letih, yang sumput, yang kejar semua benda sampai tak tahu arah? Ataupun kita nak jadi usahawan yang jelas, yang tenang dan yang tahu tujuannya? Pilihan tu ada di tangan kita hari ini.